Setiap hari, ribuan tan arang batu menghasilkan tenaga untuk negara. Tetapi bersama tenaga, terhasil juga karbon dioksida. Bagaimana jika karbon ini bukan lagi penghujung sebuah proses? Pengurangan pelepasan karbon menjadi sangat penting dalam sektor tenaga pada hari ini kerana sektor tenaga iaitu terutamanya TNB merupakan salah satu penyumbang gas karbon dioksida ataupun gas rumah hijau yang paling tertinggi di dalam negara kita. Jadi ia boleh dikatakan menjadi sangat penting untuk sektor tenaga memberi fokus dalam mencari penyelesaian untuk mengurangkan pelepasan karbon. Kami mula bertanya, bagaimana kalau karbon ini boleh dimanfaatkan? Cabaran utama dalam sektor tenaga ini adalah permintaan untuk membekalkan tenaga elektrik yang efisien adalah sangat tinggi. Pada masa yang sama, kita juga dikehendaki untuk mengurangkan pelepasan rumah hijau iaitu gas karbon dioksida. Jadi cabaran dia adalah untuk memenuhi keperluan negara dan pada yang sama untuk memastikan environment ataupun alam sekitar kita terjaga juga. Disebabkan sektor tenaga mempunyai pelepasan rumah gas hijau yang sangat tinggi, jadi sebenarnya kita penyelidik daripada TNB Research mendapati terdapat pelbagai cara yang kita boleh menggunakan karbon kepada benda yang lebih baik. Apabila alam semula jadi bertemu teknologi, masa depan tenaga berubah. Salah satu usaha TNB dalam mengurangkan pelepasan gas rumah hijau adalah melalui projek Chlorobloom, di mana projek ini menggunakan teknologi mikroalgae untuk mengurangkan pelepasan karbon dioksida, tetapi pada masa yang sama kita menggunakan hasil yang dijana daripada teknologi mikroalgae kepada bahan ataupun produk yang bermutu tinggi. Objektif utama projek ini adalah untuk melihat bagaimana keberkesanan teknologi mikroalgae untuk memerangkap karbon dan juga adalah untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi di mana ia boleh menjadi satu ekonomi sekitaran di mana nilainya boleh membantu dalam menanggung kos-kos operasi dalam pengurangan pelepasan karbon gas rumah hijau ini. Okey, sistem organik berfungsi sama seperti tumbuhan-tumbuhan yang lain di mana dia akan memerangkap karbon dioksida yang dilepaskan melalui sesi jana kuasa. So, mereka akan melalui proses fotosintesis di mana dalam masa proses fotosintesis itu mereka akan membesar daripada sel yang kecil sehingga kepada sel besar sehingga menjadi sel yang matang. So, apabila sel mikroalga itu sudah matang, jadi di sini kita akan menuaikan mikroalga tersebut untuk dijadikan produk yang bermutu tinggi. Peranan utama saya untuk memastikan setiap komponen utama beroperasi dengan lancar, yang mana kita akan buat penyelenggaraan secara berkala dan direkodkan supaya di masa hadapan tiada gangguan dalam sistem tersebut. Rutin penyelenggaraan yang kami praktikkan di sini iaitu merekodkan setiap penyelenggaraan yang dilakukan seperti kalibrasi sensor-sensor, pump untuk bagi memastikan kelancaran operasi yang stabil dan lebih efisien. Setiap hari, satu perjalanan bermula. Okey, harapan pasukan projek Chlorobloom, kita nak melihat projek ataupun teknologi algae bio CCU ini boleh berkembang dengan lebih jauh. So, kita nak lihat projek algae bio CCU ini bukan sahaja untuk memerangkap karbon, tapi menghasilkan produk yang berkualiti tinggi dan di mana kita boleh menjadikan teknologi ini self-sustainable. So, apabila teknologi ini adalah self-sustainable, maksudnya teknologi ini boleh berdaya saing dan boleh pergi lebih jauh, bukan sahaja untuk membantu sektor tenaga, tapi juga kita dapat membantu negara untuk menjadikan negara yang berdaya saing dalam menghasilkan produk bermutu tinggi, teknologi yang berkualiti dan menghasilkan ramai lagi pakar dalam bidang yang berkaitan. Sepertinya contohnya adalah algae bio CCU ataupun teknologi mikroalga.